Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap aku nak pegang nama ni. And welcome back to my channel. Kenapa aku nampak macam tak senonoh ni? Dan kenapa aku nampak macam opah Upin Ipin? Aku tak tahu kenapa. Tapi okey lah, boleh lah. Orang sebenarnya hari ni aku tak boleh buat video tahu. Sebab aku sangat penat dan aku demam. Sebab aku baru balik daripada kerja, daripada KL. Aku kat KL ada 6 hari. Tapi aku tetap buat video untuk korang. Sebab apa? Aku sayang korang. So, korang tengoklah video aku sampai habis. Kau jangan tengok separuh je. Penat tau aku ini. Tapi apa-apa pun aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Macam tu, duit raya korang berapa? Cukup komen dekat bawah duit raya korang dapat berapa. Aku nak tahu juga. Kalau korang tanya aku memang tak dapat duit raya. Sebab apa? Aku dah besar. Tapi patutnya aku kena dapat duit raya sebab aku besar. Budak-budak kecil tak payahlah kan? Budak-budak kecil kenalah juga, tapi sikit je lah. Tapi orang besar macam aku ni patut dapat duit raya lepas ni banyak, betul tak? Korang komen dekat bawah. So, macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca kat title juga, hari ni kita buat video yang dah lama aku tak buat. Okay? Video ni adalah pasal Kak DEBM, The Bomb. Aku dah tukar nama Kak The Bomb. So The Bomb ni dah lama dah aku tak react. Dan ramai sangat orang suruh aku react lagi Kak The Bomb ni. Dekat TikTok pun ramai orang suruh aku react. Dekat sini pun ramai orang suruh aku react. Jadi aku ikut cakap korang. So aku pun tak tahu apa perkembangan Kak The Bomb ni. So tak apa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Okay, so sekarang ni aku dah masuk dekat dalam The Bomb. Macam tu, kita tukar sikit cara sebut ni sebab biasanya kita sebut album kan. So sekarang kita sebut The Bomb. Okay, so tak silap aku, Kak The Bomb ni ada yang dah kahwin sebenarnya, tapi aku tak tahu lah betul ke tak. Dan kita tengok perkembangan dia macam mana. Sebab aku dah lama dah tak tengok dia punya TikTok. Sebab aku merajuk. Mula-mula aku suka dia, lepas tu tiba-tiba dia ada boyfriend. Lepas tu aku merajuk lah. Sebab apa? Aku suka dia, tiba-tiba dia ada boyfriend. Macam dia reject aku pula, macam dia tak nak aku pula kan. Aku pun merajuk lah. Aku macam tapi tak apa, jom kita tengok dulu video dia. Apa benda dia masak apa ni? Kenapa macam ada roti canai ni? Enggak aja, aku dan anak dari Ni ke Kak The Bomb tu? Satu rahimnya istri papa aku kepikiran buat bikin pizza. Woi, yang besar gila corong merah dia. Weh, besar gila corong merah tu. Toppingnya itu pete dan juga jengkol. Dia kembar ke? Kak The Bomb ni kembar ya? Nah, karena aku pengen banget bikin, dia nak buat apa ni? Ini aku coba aja bentuk pakai corong merah. Terus adonan rotinya macam nak buat donat je. Aja ke dalam tungku pizza yang tapi cantik. Aduh, Kak The Bomb, yalai. Kak The Bomb cantik. Okey, tak apa. Gede banget. Kata si masnya yang baik hati, ini tuh dipanggang dulu setengah matang gitu, terus tinggal dioles. Aku rasa dia buat pizza. Aku rasa dia nak buat pizza. Aja sama saus tomat dan juga bumbu-bumbu lainnya. Ini aku lagi masukin bawang bombay pakai corong merah. Okey. Supaya rata, tapi karena mandat akhirnya aku keluarin lagi. Dah tahu apa function kau guna corong merah tu? Apa function kau guna corong merah? Baik kau tak payah guna corong merah tu. Baik kau lempar je bawang-bawang tu, terus tak payah nak masuk dalam corong merah. Jangan lupa kita ratain aja kuping jamur dan juga cuke di atasnya. Ini tinggal ditaburin sampai merata ke seluruhnya ya. Topping kali ini tuh beneran banyak banget. Ini kita masukin semuanya aja mulai dari sos. Tapi muka dia sama. Cuba tengok. Muka dia dengan ni, dia memang kembar yang sama tu muka dia. Dia orang dah kahwin ke? Korang, boleh tak korang tolong aku? Aku tak pernah minta tolong korang kan? Boleh tak korang boleh tak korang cari tahu The Bomb ni dah kahwin ke? Tu je aku nak tahu. Aku tak nak tahu lebih-lebih. Aku just tanya dia dah kahwin ke belum, udah bernikah ke belum, gitu je. Gitu nak tahu. Ataupun sudah ada pacarnya, gitu atau belum. Aku nak tanya je. Faham tak? Tanya. Tak salah kan? Masih banyak lagi. Dia buat pizza. Semua bumbunya tinggal dimasukin lagi ke dalam tungkunya. Buat yang aku bikin itu udah dihabisin sama tim aku guys. Dan kali ini aku mau cobain yang lava cheese dan juga sedap tuna. Pas aku wih. cobain di gigitan pertama kejunya beneran melted banget. Terus semua rasanya itu beneran komplit guys di mulut. Ya Allah. Enak bol dan gak kalah enak sama yang rasa tuna. Kembaran aku tuh suka. Sedapnya pizza. Aku rasa macam nak cek pizza pula sekarang ni. Yulah weh, aku dah lama tak makan pizza. Jom kita tengok video yang lain. Inilah dia. So maksudnya The Bomb ni, dia ada 2 orang sebenarnya. Maksudnya dia kembar lah.
Macam tu. Aku ingat selama ni aku pernah nampak tau posting yang macam diorang ni ada kembar, tapi aku ingat macam tipu. Oh, rupanya diorang betul-betul ada kembar Oh, jadinya yang suara tu suara diorang macam tu. Suara Debom ni maksudnya suara antara dua orang ni lah, bukan suara orang lain kan. Sebab tak silap aku, suara Debom ni dia ada yang macam suara yang tinggi, lepas tu ada suara yang rendah. Ingat tak kita pernah buat reaction yang macam suara yang macam ay. So itu pun suara dia jugalah. Dia masak apa ni? Dia masak apa ni? Ni apa benda ni? Durian ke? Takkan durian warna macam ni? Okey. Diisi air panas. Ni apa benda, daging ke? Apa benda tu? Durian ke? Cempedak? Apa benda tu? Kenapa macam tu warna dia? Kenapa? Mana satu kakak, mana satu adik? Korang tahu ke? Kalau korang tahu sila komen kat bawah Dah kenapa kau guna penutup periuk yang kecil tu? Kau ni apa kau? Tu Dia nak buat apa? Dia nak buat apa dengan penutup nasi periuk? Apa benda tu? Penutup periuk nasi tu dia nak buat apa? Benda tu tak membantu pun. Kuali dia tu lagi besar daripada benda tu. Ya, apa benda ni? Daging ke? Aku tak pernah nampak pun. Okey, dia masak apa tu? Oh, macam dia nak buat sambal Okey, dia masukkan cili. Apa tu? Ke tu bakso? Itu bakso ke? Macam bakso, tapi kenapa bakso tu petak-petak, bukan bakso bulat-bulat ke? Okey, so dia nak tunjukkan kita dia masak benda yang aku tak tahu ni lah. Okey. Itu coklat kan? Jom kita tengok dia masak coklat. Okey, coklat. Janganlah pegang coklat tu, kotorlah tangan tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biarlah dia cair sendiri. Astaghfirullahalazim. Biarlah dia cair sendiri. Buat apa kau pegang guna tangan? Apa dia buat tu? Tu benda apa? Okey. Apa tu? Telur ke? Ya Allah, corong merah dia. Gedeng-gedeng. Tung corong merah dia Okey. Tu benda apa pula, love? Oh, dia nak buat. Dah tu apa function kau buat corak love tadi? Apa function kau buat corak love tadi kalau kau hancurkan balik corak love tu? Apa pancenya? Okey, dia buat apa sebenarnya? Buat kek ke? Oh, dia nak buat kek. Suaminya papa aku, dia tiba-tiba aja datang ke rumah bareng Abi. So betul lah, memang suara diorang lah. Suara dia. Anak dari tetangganya keluarga aku yang katanya dia bilang dia mau minta kue lebaran yang aku bikin. Wih, memang suara dia. Memang suara dia. Tak salah lagi. So memang suara dia. Aku ingat bukan suara dia. Aku ingat suara orang lain. Dan akhirnya dia cuma minta bahan-bahannya aja karena dia bilang dia mau bikin sendiri di rumah. Yang sebelah, suara dia macam mana? Oke guys, jadi aku kasih challenge buat kemarin aku buat daging yang sama kayak yang aku bikin guys. Oke, kira-kira sama deh ya. Okey, kita dengar. Macam mana suara dia? 1, 2, 3. Suaminya papa aku. Dia bercakap sekejap je, weh. 1 saat. 1 saat aja dia bercakap. Yang lebih tu dia buat apa? Okay guys, so itulah dia video Debom yang terbaru
Dan dulu dia jarang tahu tunjuk muka dia. Sekarang ni dah selalu dah kita dapat tengok muka dia. So aku baru tahu memang betul-betul diorang ni ada kembar. Maksudnya bukan tipu dan bukan edit, memang kembar. Dan itu memang guna suara dia, bukan suara orang lain. So apa pendapat korang? So kalau korang minat lagi konten-konten reaction macam ni, korang boleh komen dekat bawah juga. InsyaAllah nanti aku akan buat. And minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa. Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye.